kewajipan yang berat berat apa hana fa'inna likulli syai'in dalam bahasa tiap-tiap sesuatu mudah buat tapasi. Pua mentang kaya mudah tapasi. Ya macam aku nak berdong kedemu 20 menit memang berkata pula aku pergi kata kaya tu. Mengaji kami tak belanja. Segala sesuatu Nabi aku mudah. Tapi untuk tamang syurga mesti ngebuat nyanyi kapal. Wa tariqul jannati ilmu. Yang tu tamang syurga mesti ngebuat. Kan sembahyang kan. Tamang syurga kan sembahyang, kan meratib. Kan dengan segala-gala ibadat kan ngebuat ke Nabi apa kan. Sebab ibadat yang tak kerjanya menyata berhana hanarti sama sekali. Haba aman surah tiba. Ibadat hana ilmi hakikatnya tidak ada. Hana. Tapi ilmiah jika hana ibadat nah. Ulang. Ibadat tu benar ibadat. Macam ibadat punya hana takut. Hana kira Tuhan. Hana kasih. Wa amana tabut hana ibadat kasih. Tu kasih na tabut. Makanya. Hai urian kalau malam lebih hana ibadat macam tu. Ya ilmu kena wajib. Benar. Tapi ibadat punya hana ilmu. Kenapa? Hana batu hangan berapa-banyak. Hinan dia bila. Tadi habalungnya kon perlu perasaan ilmu kaji pribadinya. Pokok terbanding kegaji dua yuh tetap tidak bangun. Yuh tetap tidak bangun. Ulang ilmiahnya kena ada walaupun ibadat nah ilmiahnya. Ibadatnya ilmiahnya kosong sama sekali. Makanya Nabi berkata jahilu Allah orang jahil musuh Tuhan. Walau kana salihan walaupun saleh ibadat penuh dengan penuh tetap musuh Tuhan.